Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Sedar atau tidak sedar, kita pada saat ini, selama ini kita lihat ramai buat posting untuk protes kekejaman, kezaliman yang dilakukan oleh Zionis kepada penduduk Palestin. Saya bercakap ni khusus saya sebagai seorang individu umat Islam. Hari demi hari saya menonton. Kalau kita lihat ketika rakyat Malaysia protes selama ini, ketika itu kita lihat itu sudah begitu kejam. Tindakan segala dilakukan, pembunuhan secara beramai-ramai, pemboman bangunan, perumahan, hospital yang berlaku itu pun kita dah rasa terlalu kejam. Dan ketika itu ramai betul rakyat Malaysia saya nampak bersungguh-sungguh dalam membuat protes, bersungguh-sungguh untuk membela rakyat Palestin. Tapi hari ini sedar tak sedar, ketika kita dimomokkan dengan dunia, masuk diri saya, kita disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan kehidupan seharian, pekerjaan, sehingga kita lupa saudara kita hari ini dibantai habis-habisan. Begitu teruk mereka berada di Palestin. Kita lihat keadaan mereka umat Islam di Palestin sekarang ini dah tahap-tahap. Saya tak tahu nak cakap, sangat sedih bila saya tengok kan, budak kecil kan, kawasannya dibom, rumahnya dibom. Lepas tu tinggallah dia seorang. Dia terpinga-pinga dia mencari di manakah ibunya, di manakah abinya, di manakah ahli keluarganya. Subhanallah, masya-Allah. Saya sedih melihat keadaan yang berlaku kepada umat Islam yang berada di Palestin. Saya ingin tuan-tuan dengar betul-betul apa yang saya cuba sampaikan. Saya cuba nak kita buat sama-sama. Jom, mulai hari ini, mana-mana pertubuhan, persatuan, mohon yang sedang membuat kutipan ataupun yang membuat sumbangan, tolong jangan ambil kesempatan kepada rakyat Gaza, rakyat Palestin. Jangan. Saudara Islam kita di sana sangat terseksa, perlukan makanan, perlukan baju sejuk, perlukan peralatan, perlukan tempat tinggal. Kalau boleh, hantarlah sebanyak mungkin sumbangan rakyat Malaysia yang diberikan kepada mana-mana persatuan yang buat sumbangan untuk Palestin ini betul-betul sampai kepada mereka. Kalau terima duit 100,000, berilah 90,000, 95,000. Janganlah ambil sampai melebihi duit derma ni sampai 20%, 30%. Saya minta, saya merayu, saya minta pamerkan. Sekiranya anda buat poster, anda buat kutipan, daripada kutipan ini berapa yang anda ambil untuk persatuan anda, pertubuhan anda, tulis supaya ada kejujuran dalam pelaksanaan dalam memberi bantuan kepada Gaza, Palestin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta jangan ada pertubuhan-pertubuhan yang baru untuk buat kutipan. Kita laksanakan mana pertubuhan yang sedang bergiat aktif membantu rakyat Palestin selama ini. Kita fokuskan untuk promote akaun mereka. Promote mereka supaya ramai orang fokus kepada satu persatuan dan kos servisnya akan berkurangan. Kalau contoh, kalau ada 100 persatuan yang buat, dah terbahagi pada 100 persatuan. Tapi kalau ada 10 yang betul-betul fokus selama ni buat, dah lebih daripada 20 tahun, 30 tahun buat benda ni, fokus kepada mereka. Promote akaun mereka, promote video mereka, buat video untuk mereka. Bila buat video influencer ke artis apa-apa buat, promote akaun pertubuhan mereka. Yang ketiga, saya merayu kepada anda semua, tolong mulai hari ini berkumandang azan di masjid itu bukan tanda memanggil para mukmin untuk datang ke masjid, tapi saya nak bergemalah azan itu di setiap rumah masing-masing dan kita lakukan setelah kita solat fardu, solat hajat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat satu hari untuk rakyat Palestin. Yang ada duit boleh hantar sumbangan, berilah sumbangan sebanyak mungkin. Dan saya juga ingin menyarankan kalau boleh berhentilah beli produk-produk. Yang ketiga tadi saya minta di rumah masing-masing tolong laungkan azan, salat fardu dan jangan lupa solat hajat untuk rakyat Palestin. Doa bersungguh-sungguh. Sekurang-kurangnya doa kita, kurangnya kita tidak dapat menghantar bantuan ke, kita dapat berdoa mendemusi penduduk langit, menembusi arsy Allah sehingga Allah dengar doa-doa kita. Kejutkan anak-anak kita, beritahu kepada anak-anak kita bahawa rakyat Palestin sekarang ni sedang dibantai, sedang dizalimi, sedang dibunuh. Ya Allah, saya tengok sampai beratus-ratus orang mati satu hari. Subhanallah, masya-Allah. Itu amatlah menyedihkan. Saya sangat sedih. Saya berdoa kepada Allah, walaupun saya bukan ahli, bukan orang baik, bukan orang ahli alim, bukan ahli soleh, ahli Quran, saya minta kepada Allah agar video ini disebarkan supaya menjadi asbab orang ramai mendoakan kebaikan dan menyentuh hati-hati para mukmin, menyentuh hati umat manusia agar mereka ini bertindak untuk membantu rakyat Palestin.
Dan saya mendoakan supaya ramai manusia-manusia ini, anak-anak kecil ini sedar betapa gembiranya kita hidup hari ini. Walaupun waimah kita susah sekalipun, kita masih ada tempat tinggal. Dibayangkan mereka duduk di bawah berendar-berendar, mereka duduk di bawah lapisan kain, mereka duduk dengan buatan rumahnya yang kalau ribut sampai hancur lah. Jadi kepada anak-anak kecil, ingat, hargai ibu dan ayah kamu, hargailah Islam itu, kerana ramai orang yang terkesan di Palestin hari ini, mereka berjuang habis-habisan untuk mempertahankan negara, mempertahankan tanah yang di mana dimiliki oleh umat Islam. Jadi itu adalah kiblat kita yang pertama. Jadi saya mohon kepada kamu semua, kejutkan anak-anak kamu, perbetulkan anak-anak kamu, ajarkan anak-anak kamu solat, ajarkan anak-anak kamu mengenang tentang apa yang diperjuangkan oleh umat Islam di Palestin. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya minta kepada anda semua, tolong berhentilah beli barangan yang melibatkan, membantu, menyokong rakyat Palestin dalam pembunuhan ke atas mereka. Yang memberi keuntungan kepada Israel, Zionis ini, berhenti beli barang mereka. Tolong berhenti. Kenapa? Kerana walaupun anda beli sepaket roti, nilai peluru ni tak sampai RM1.20. Kalau beli secara pokal boleh dapat 80 sen. Bayangkan kalau anda beli satu paket roti tu harga katalah RM3.50. Anda telah menyumbang 4 butir peluru yang masuk ke jantung umat Islam yang berada di Palestin. Walaupun hanya roti. Bayangkan kalau kita pergi beli barangan-barangan yang lain, apa sahaja produk mereka, please stop beli. Tolong berhenti beli. Harga peluru hanya 80 sen ke RM1.20 untuk peluru 5mm. Peluru 9mm mungkin harga dalam RM2 ke RM2.50. Jadi tuan-tuan bayangkan, satu roti yang kamu beli boleh dapat 2, 3 atau 4 peluru kepada mereka. 4 jantung manusia yang ditembusi, 3 jantung manusia yang ditembusi. Dan mereka kadang-kadang mencacatkan kaki bam, cacatkan kemaluan bam. Macam mana keadaan yang dilalui oleh umat Islam di Palestin. Tolong, 4 perkara yang saya cakap ni, please ingat, buat, laksanakan. Bila nak buat, hari ini kita buat. Mulakan pada saat ini, lakukan pada saat ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada kamu semua. Bayangkan, setiap hari, video yang ditularkan di sosial media ini hanya tidak melebihi daripada 5% yang kita terima kezaliman yang dilakukan oleh Zionis kepada rakyat Palestin, umat Islam saudara kita. Ada lagi 95% yang telah disekat di sosial media, disekat. Kita tak tahu bagaimana, apa lagi kezaliman yang mereka buat. Subhanallah, Masya Allah. Kepada umat Islam di Palestin, kami bukan tidak mahu membantu anda. Kami sentiasa mendoakan, kami mengharapkan supaya kedatangan pemimpin Islam yang ada kesedaran, yang ada jiwa perjuangan, yang ada kekuatan, yang ada keimanan untuk membantai semua Zionis ini. Saya yakin kemenangan Allah akan berpihak kepada antum semua. Nantikan, InsyaAllah. Dan saya tidak akan berhenti untuk sebarkan semua pertubuhan-pertubuhan yang buat sumbangan untuk rakyat Palestin. Semoga ada kejujuran untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.